Common issue renovation dekat Malaysia ataupun sebenarnya dekat mana-mana. Biasa kita dengar kalau anda tengok di social media, rumah kena roboh kan, rumah kena sita, anda kena compound, projek tak siap. Itu common anda dengar kan. Tapi anda tahu ke dengan detail sebab apa benda-benda ni berlaku? Anda tahu tak dari segi undang-undang apa yang anda boleh buat, apa yang anda tak boleh buat? Anda tahu tak macam mana konteks sebenar dalam kata mengurus tadbir projek renovation? Walaupun anda hire seorang kontraktor ataupun anda hire seorang konsultan ataupun anda hire arkitek ataupun profesional yang mana-mana, bagaimana nak mengurus tadbir, apa yang anda nak kena lihat, apa yang anda nak kena fokus. Kat situ kat sini kita akan sharekan semua tips-tips ni based on kita punya pengalaman selama 10 tahun dalam bidang ini kan. Yang penting sebenarnya kat sini kita nak terangkan isu-isu ni, dan juga mungkin sebenarnya tadi saya ada sebutkan tentang kesan-kesan dari segi emosi, dari segi kewangan, dari segi kata kesan jangka masa panjang kan, ada masa pendek dan sebagainya. Contoh yang biasa kat sini kita ada denda dan compound. Tentu anda tanya apa sebenarnya kena denda dan compound ni? Sebenarnya ramai tak tahu denda dan compound ni. Kalau kita ada rumah, kita nak buat extension ke, kita nak buat apa, sebenarnya ada cara dia, apa yang boleh buat dan apa yang tak boleh buat. Kalau anda tidak mengikut kata garisan ataupun panduan yang diberikan oleh PBT, anda akan ada tendensi untuk kena denda dan juga compound, dan paling teruk rumah akan kena sita. Ini maklumat yang kita akan share dalam kita punya detail modul berbayar lah kalau anda nak tengok kan. Yang kedua ialah biasa kita dengar ni pasal projek terbengkalai. Kalau projek terbengkalai ni kita nak tahu kenapa projek terbengkalai. Sebab common obvious, sebab salah pilih kontraktor dan sebagainya. Tapi kenapa anda salah pilih kontraktor? Kat situlah kita akan guide benda ni, cara-cara dan kaedah-kaedah apa yang anda nak kena lihat, apa yang anda nak kena fokus, macam mana anda nak evaluate kontraktor ataupun konsultan ataupun siapa sahaja yang anda nak hire supaya apa-apa projek anda itu dilaksanakan dengan kaedah yang sistematik. Projek terbengkalai ini yang paling ramai sakit hati. Betul tak dekat Malaysia? Projek dah invest duit tapi tak siap, terbengkalai. Selalu kita akan buat blame factor kat sini. Ni tak betul, ni tak betul, ni tak betul. Tapi sebenarnya sebelum kita pergi ke blame factor tu, apa benda tips-tips tentang guideline yang sebenarnya perlu anda tahu untuk elakkan benda begini berlaku. Kadang-kadang nak kata salah pilih kontraktor, mungkin. Tapi kenapa soalan ni, kenapa anda salah pilih kontraktor kan? Macam mana anda buat keputusan? Based on maklumat apa anda buat keputusan tersebut? Itu juga memainkan peranan. Kat sini kita akan ajar dalam modul kita akan ajar apa yang perlu anda fokus, apa benda kriteria-kriteria yang anda perlu evaluate, bukan sekadar harga yang paling murah. Itu yang kita akan kongsikan tips kita dalam video-video kita yang lain lah. Baik. Kes kita yang ketiga, common issue, void DLP. Yang ni mungkin ramai sedar, ramai tahu. Beli rumah ada DLP. Apa DLP ni? DLP ni adalah defect liability period. Bermaksud kalau anda beli sebuah rumah kan, anda entitled secara akta selama 24 bulan. Ini yang paling minimum lah, 24 bulan ataupun lebih bersamaan dengan 2 tahun, di mana apa-apa kerosakan latent, kerosakan yang visible ataupun kerosakan yang tertentu patutnya di-cover oleh developer. Dan berapa lama tempoh yang perlu mereka respon, dan bagaimana kaedah ataupun cara anda sebagai pemilik untuk melaporkan segala bentuk kerosakan. Macam mana nak claim? Kat sinilah kita nak sharekan info dan tips supaya tidak tiba-tiba DLP dah void. Mungkin anda tak tahu bila void DLP ni. Itu yang kita akan kongsikan. Alright, kadang-kadang kita fikir sebagai pemilik rumah, kita rasa saya dah beli rumah ni, saya boleh buat apa saja yang saya nak. Tak ada undang-undang yang berkaitan, tak ada apa-apa benda yang kata constraint ataupun benda yang saya tak boleh nak buat sebab ini rumah dan tanah yang saya beli. Sebenarnya kat situlah permulaannya segala katastrofik kesilapan yang anda telah buat. Sebenarnya bila kita beli rumah ni, kita tetap tertakluk kepada undang-undang Akta Perparitan dan Binaan Rumah. Ada akta dia yang fokus dekat situ. Kan akta bangunan. Apa yang boleh dan apa yang anda tak boleh nak buat. Kat sinilah, dan bila tak ada pengetahuan, saya tengok jiran saya buat macam ni. Saya tengok ini. Setiap kali bila kita cakap tak boleh, anda akan kata melawan dengan tanpa ilmu. Kat sini last bila dah buat degit, akhirnya rumah kena roboh. Akhirnya rumah kena sita. Pernah kan berlaku? Kalau anda lihat di mana-mana belum, keadaan yang popular sebelum ni, social media, rumah tiba untuk minta dirobohkan kan, PBT datang serang dan sebagainya. Of course, sebab anda rasa anda pemilik rumah, anda berhak buat apa saja. Sedangkan kita dalam negara ini tertakluk pada undang-undang tertentu walaupun rumah.
Kat sini yang kita akan kongsikan tips apa yang anda kena elakkan, apa yang anda kena faham. Okey, yang ni mungkin common issue, mungkin dia tak adalah implikasi yang besar mungkin dari segi kewangan dan sebagainya, tapi implikasinya mungkin lebih daripada keselesaan dalam anda menggunakan ruang-ruang tersebut ataupun ruang kawasan baru anda ataupun ruang rumah anda. Apa isu dia? Isu yang ni ialah biasanya kadang-kadang tak ada plan yang spesifik, tidak tahu apa benda yang do and don't. Kita tiba-tiba lepas buat renovation, kita kurang natural light. Rumah tiba-tiba gelap. Sebelum ni adalah lagi cahaya, tapi sekarang ni nak kena sentiasa bergantung dengan lampu kan. Anda nak sentiasa pasang downlight setiap masa, nak kena on lampu each and every time. Kat mana kesilapan ni akan berlaku, bila akan berlaku dan kenapa dia akan berlaku, kat situ yang kita akan kongsikan tips-tips benda yang anda nak kena elakkan. Okey, kita buat rumah, kita dah renovate, kita plan lampu kita buat fokus pada yang lawa, tapi satu benda kita nak terlupa ataupun terlepas pandang selalu pada keselesaan, itu kita punya kitaran udara ataupun ventilation. Kadang-kadang tak apalah, saya banyak kipas saya letak dalam rumah saya, ada 10 kipas dalam ruang tu. Anda rasa dengan 10 kipas tu, anda rasa tanpa pengedaran udara ataupun ventilation yang bagus kan, adakah ruang itu tetap akan sejuk? Tidak. Anda kena faham, mungkin salah faham antara kipas dan aircon. Siapanya fungsi dia untuk menyejukkan? Kipas hanya untuk mengedarkan udara. Dia kipas, kalau udara tu panas, maka panaslah. Tapi kalau aircon memang fungsi dia untuk menyejukkan. Tapi dekat mana kita nak kata untuk elakkan sesiasa nak guna kipas ataupun sesiasa nak guna aircon? Natural ventilation. Kat sini yang mungkin kadang-kadang terlepas pandang. Kita design dan nak buat partition extend. Dalam rumah tu jadi pedap, udara tidak beredar, udara tidak berganti, humidity jadi makin teruk dan banyak kerosakan yang mungkin berlaku. Anda pun tidak selesa hidup dan penyakit pun datang. Kat sini kita akan kongsikan bila bagaimana benda ni akan berlaku. Okey, kadang-kadang kita ni bila buat rumah, kita ni terlalu excited dengan nak nampak cantik je. Kadang-kadang kita lupa benda yang sangat penting juga ialah sebagai pengguna ruang tersebut atau pengguna rumah tersebut, faktor keselamatan. Faktor keselamatan ni kadang-kadang orang asyik fikir pasal burglary saja, rompak, orang nak rompak. Tapi sebenarnya faktor penggunaan dalam rumah tu, contoh keselamatan dari segi keutuhan struktur. Selamat tak cara dia buat ni macam ni? Sebab kita pernah tengok kes kan di Facebook yang kata diwar-warkan sebelum ni, rumah tiba-tiba roboh, pos tiba-tiba roboh. Sebab apa? Orang kata tanah mendap lah, itulah, inilah dan sebagainya. Kat situlah kita nak kena faham, keselamatan ni bukan sekadar fokus untuk keselamatan daripada luar. Keselamatan bila anda mengguna, keselamatan bangunan, keselamatan dalam penggunaan dalam rumah. Hazard contohnya, kalau anda pilih lantai tas yang sangat licin, gunakan dalam bilik air. Kat situ ada tendensi untuk hazard anda terjatuh kan. Contoh anda memilih kata menggunakan water heater, anda kena tahu apakah do and don'ts kalau anda nak gunakan instant water heater dalam bilik air anda untuk mengelakkan kecederaan ataupun kematian. Sebab kita antara persentage yang besar kematian dalam rumah selain kebakaran adalah kematian sebabkan shortage daripada instant water heater. Kat sinilah kita akan sharekan tips, guideline, workflow, things yang you have to do untuk pastikan bahawa anda masukkan elemen keselamatan ni secara komprehensif.